lost. Our first guest is Puan Hajah Mazlina Kamarudin, the Managing Director of Bismi Empire Sendirian Berhad, or better known as Ayam Bismi. Her journey began in 1990 alongside her husband Haji Jafri Ahmad, who founded the business back in 1988. She established Rumah Makan Percuma, a free meal initiative to encourage more people to support those in need. And she hopes this initiative could inspire more people to give back, as she believes that the best form of charity is to feed the hunger. Now let's go to Simpang Empat Kedah and listen to her inspiring story only on Business Canvas. Saya Mazlina binti Kamarudin. Saya berasal dari Perlis. Saya adalah seorang anak pesawah yang miskin. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Kayang, seterusnya ke Sekolah Menengah Derma, dan seterusnya saya belajar di ITM, Diploma in Banking. Dan akhirnya saya ditawarkan ke analisa pelaburan. Bila saya keluar bekerja, saya bertemu dengan Tuan Haji. Jadi ada orang recommend saya untuk bekerja bersama Tuan Haji dan grup. Saya bukan orang yang berminat dengan bisnes. Saya terpaksa terjun membantu Tuan Haji. Pada saya, apa yang berlaku tu, dia mengubah kehidupan saya. Dan akhirnya benda tu telah menjadi satu kejaya atau profession yang pada saya yakin inilah yang ayah saya mahukan saya jadi. Saya berpegang yang mana saya diajar oleh ayah, sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat kepada orang lain. Asalnya saya rasa perniagaan ni kita tubuh untuk nak orang kata apa, cari duit lah kan. Dari situ kita nampak yang kita kena menyediakan ayam halal. Sekarang jualan kita dah mendekati 250, dah melebihi 250 juta. Kita bukan bangga dengan figure jualan tu. Tapi apa yang kita banggakan adalah ayam halal yang telah kita sediakan kepada rakyat Malaysia, terutamanya orang Islam. Dan akhirnya sehinggalah pada 4 tahun yang lalu, tertubuhlah Rumah Makan Percuma. Bercakap tentang Rumah Makan Percuma ni kan, saya rasa terharu, kadang-kadang saya rasa teruja. Ada orang cakap terima kasih, saya doakan sihat, wajah sihat walafiat. Dan ucapan terima kasih tu sendiri membuatkan saya rasa I want to do more lah. Semasa membesar, saya melihat kedua-dua ibu bapa saya membesarkan syarikat inilah bekerja, dan kita lihat bagaimana mereka menambah kuantiti ladang dan juga kuantiti outlet-outlet Ayam Bismi, dan kita juga dapat lihat kita dapatkan sijil halal untuk rumah sembelihan kita. Dan semua ini adalah penambahbaikan yang sangat baik kepada syarikat. Kita juga tambahkan makmal untuk menganalisa sendiri dedak kita, dan kita memperkembangkan lagi bahagian kebajikan kita dengan Rumah Makan Percuma, di mana kita menyajikan makanan kepada masyarakat. Pekerja ni normally kita akan pastikan gaji mereka dibayar dengan tepat. EPF mereka, SOKSO mereka, kebajikan mereka jika berlaku kemalangan, kematian dan sebagainya. So kita akan bawa travel. Ada yang dah pergi umrah, ada yang dah pergi Turki, ada yang pergi China. Itu adalah satu benda yang kita buat untuk pekerja kita. Menjaga hati-hati pekerja tu penting. Ada pekerja yang bekerja dengan kita sampai 25 tahun, 30 tahun. Jadi life dia tu, dia banyak dengan kita. Saya juga menyediakan training-training yang ke arah Islamik lah, spiritual. Dan of course untuk pekerja, ada yang kita sediakan rumah, pastikan mereka ni happy, bukan bekerja dengan terpaksa dan bukan menghabiskan kehidupan mereka dengan bismi. In the end, aku dah tua, dah tak larat. Tak ada pun kebahagiaan yang dapat sepandang bekerja tersebut. Sepanjang 36 tahun ni, saya rasa Hajah sangat-sangatlah menyokong saya meneruskan bisnes ni. Jadi saya harap kita dapat teruskan lagi lah legasi perniagaan ini sebelum kita serahkan kepada anak-anak. Walau macam mana pun, saya harap Hajah teruslah berada di belakang saya untuk support bisnes ni.
dia hantar kita pergi kelas. So baru ni kita ada pergi kelas Mukmin Profesional. So untuk kuatkan lagi kita punya pembelajaran dari segi solat, dia jaga daripada solat kita sampailah daripada ilmu pengetahuan. Contoh macam kami content creator, dia hantar pergi kelas. Apa lagi ilmu yang kami nak? Apa lagi skill tak cukup? Dia akan cuba sedaya upaya untuk hantar kami pergi belajar. So the challenge is that you know that the investment is high, is huge, but then the risiko also high. Because it depends on the quality of the day-old chick, the quality of the feed, and also the weather, and also it depends also on the demand and supply. When the chicken is flooded or we have a lot of chicken in Malaysia, then the price will drop. No matter how healthy your chicken, you have to sell at lower price. But lucky in BISMI, we have our own feed, and also we plan to build a breeder farm so that we can produce our own day-old chick. Dekat sini Puan Haja menekankan kita ikhlas buat kerja, sentiasa ikhlas bagi orang makan, solat jangan tinggal, sentiasa senyum dengan orang. Cabaran dengan pekerja ni banyaklah. Tugas saya adalah untuk mendidik leaders. Kalau kita tak ada leaders, kita tak ada extended arm, kita tak boleh buat bisnes. Dan saya sentiasa percaya yang Allah hantarkan seseorang, sesuatu perkara kepada saya tu ada sebab dia. Achievement untuk BISMI ni sangat banyak lah. Satu pencapaian yang besar lah. Dan pada masa kita start tu, kita tak ada ladang ayam. Kalau kita bercakap tentang syarikat Bumiputra yang mempunyai ladang ayam dengan kapasiti 2.14 juta ekor, mempunyai kilang memproses ayam, mempunyai kilang untuk membuat nugget, mempunyai ejen, stokin dan sebagainya, BISMI adalah satu-satunya. Pada saya, anugerah ni, bila you dapat bayar gaji tepat masa, bila you dapat bayar EPF pada pekerja, bila you dapat bayar sokso, bila you boleh bantu mereka bila mereka susah, dan bila you ada rumah makan percuma, itu adalah anugerah yang pada saya tak perlu pengiktirafan. Jadi ni bukan satu benda yang mudah. Dan juga mendidik tim saya. Saya ada 30 orang top team yang mana saya perlu copy diri saya dan diri Haji, skill kami kepada mereka. Impian saya adalah supaya mereka boleh berfikiran, boleh ada passion seperti kami. Saya rasa saya patah balik berpegang kepada apa yang orang tua-tua pesan dulu. Usaha tangga kejayaan. Kita juga perlu beribadat umum yang mana yang macam kita menyediakan ayam halal, fardu kifayah, kita menyediakan rumah makan percuma. Inilah yang saya pegang lah. Kalau kita tak beribadat tu, kita tak memberi manfaat tu, saya rasa kita gagal kot. Kalau sebagai seorang khalifah dan juga sebagai seorang hamba Allah yang dijadikan Allah di muka bumi. Kepada kedua-dua ibu bapa saya, insya-Allah kita akan melakukan yang terbaik untuk memperkembangkan lagi empire BISMI. Thank you, futurepreneurs. Futurepreneurs.